RTV, realistik, terkini, versatile. Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang saya berada di Dewan Selimbas, SMK Selimbas untuk menjalankan program pengagihan bubur lambung. Sekarang cikgu sedang menyediakan bahan-bahan untuk membuat bubur lambung. Proses sedang dijalankan. Sini jom ikut saya untuk melihat proses pembuatan bubur lambung. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah, menahan diri. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Syahira, wakil wartawan dari RTV. Sekarang bersama saya, Ketua Memasak Bubur Lambung iaitu Cikgu Juki. Okey Cikgu, boleh saya tanya sedikit soalan mengenai proses pembuatan bubur lambung ini? Okay. Berapa lamakah proses pembuatan bubur lambung ini, Cikgu? Mengikut ya, kalau dari awal tadi lebih kurang dalam 2 jam lah boleh masak. Lebih kurang macam tu lah, 2 jam. Baik, terima kasih. Okey. Apakah bahan utama yang digunakan dalam bubur lambung ini, Cikgu? Bahan campuran dalam bubur lambung ni lebih kurang dalam 8 jenis lah. Termasuk carrot, kentang, halia, bawang, sup, lada hitam, lada putih, macam tu lah. Lebih kurang 8 jenis bahan masuk dalam. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Lutfi kerana telah memberi kerjasama kepada pihak kami. Setakat itu sahaja dari saya. Teruskan layari RTV, realistik, terkini dan versatile. Sekian. Terima kasih. Yang selalu ku rindukan, bulan berkah dan penuh ampunan. Selamat datang, marhaban ya Ramadan.